Okey, suasana di malam hari. Banyak item di sini. Clock Tower. Macam dari sini. Tapi kena tengok. Ni halal sini. Halal. Kita nak pergi masuk. Kita masuk. Okay. What? Wow. Wow. Fantastic. Wow, jangan kacau. Wow, jangan kacau. Fantastic. Fantastic. What? What? Beautiful. What is? What is? So nice. Betul nak pergi masuk lagi. Wow, time tengah. Nak pergi masuk lagi. Inilah time tengah. Masuk mana? What? Ni apa ni? What? Wow. Oh, ni ayam ni. Ha, tu dia. Tak boleh parking dari sana putih. Ha, tu merah. Ha. Merah putih tak boleh parking. Parking lagi kena klaim. Ma. Tapi ni tutup. Okey. Ni tutup. Lobi. Belah sana. Kau sini. Ni tak tahu. Okey, suasana di malam hari. Betul di malam hari. Kau sini. Tu. Apa kau nak apa? Living. Nak pergi apa? Massage. Masah lah. Masah ke salon. Massage. Ayu ni buka. Oh, massage. 7-Eleven ni banyak kat sini. Ha? 7E. Living. 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 Tempat nak letak kereta. Living. Kunci pintu bah. Nak telefon. Living. Female wear kat ni lah. Tak nak terawak. Female wear kat ni lah. Dia ronda kat ni lah. Jalan-jalan. Tak mau jalan berhenti. Kita sini pengangkutan awam dah semua tutup. Kalau bas tu ni, kalau bas ni bas Malaysia. Ha, nampak? Plate number Malaysia. Okey. Kalau tutup tu. Ni semua boleh makan ni. Halal mbak, halal. Tu dia. Okey. Kita kalau kata apa nama? Di sini pengangkutan awam ni kebanyakannya tutup lah. Bukan kebanyakan, memang pakai tutup. Sebab tak nampak pun bas tambang. Okay. Duduk diam-diam. Diam-diam. Okey. Kita nak tutup. Dah ayam ikan bakar. Oh, bau wangi. Okey. Malam hidup. Malam suasana hidup. Oh, sejuk. Betul, malam hidup. Ni tapi siang bising. Okey. Kita naik tuk-tuk lah. Tadi kita naik kereta ni. Ni kita main naik tuk-tuk senang. Pasal nak parking ni nampak ni. Merah putih. Ha, dia katakan merah putih tak boleh.
Kalau hitam putih boleh parking. Merah putih. Ada pokok. Jangan cari pasal. Okey. Kalau merah putih tak boleh parking. Kalau parking silap-silap kena saman. Okey. Tak ada sampai dari sini. Ya betul. Hitam putih boleh. Jadi ni kalau merah putih ni tak boleh parking. Okey. Mari sini. Tengok ayam tu. Tu dia ayam besar. Tu dia. Suasana ayam besar. Tak ada apa pun. Tu. Okey. Itu ayam ni lah. Apa tu? Kuek. Dia siang tak berapa sangat menarik. Bila malam baru dia menarik. Okay. Alright. Tu dia tu. Ayam, telur ayam besar tu. Aduh. Okey. Kita nak ke mana pula? Ke di sana. Okey. Tengok apa ada di sana. Macam-macam je ada di sini. Okey. Ada yang menarik, ada yang tak menarik. Okey, menarik lah tu. Okey. Baju-baju. Ramai pun. No. Dia. Okey ya. Okey. Tarik. Cantik. Cantik. Ni souvenir ni. Okey. Kalau tambang di sini satu kepala 20 baht. Mana kata lebih kurang RM3 gitu lah. Macam tu lah. Okay. Kira kalau 5 orang apa kita naik tu kira 5 orang 200 baht. Mana tu lebih kurang RM20 plus lah. Okey. Jadi 20 baht seorang. Satu kepala. Naik tiket. Kita memang kita parkir kereta. Kita parkir kereta di sini. Lepas tu kita naik tutur lah pasal tempat dia kita nak tak ada tempat nak parking jauh. Okey. Okey, stop. Masih bang. Okey. Betul. Masih. Ya. Kita parking di sana. Lepas tu susah nak cari parking. Tak tahu tak mana yang boleh, taman dekat mana tak boleh kan. Jadi biar betul-betul. Masih dah? Okey. Ada kereta. Okey. Kita nak ronda dengan kereta pula. Tadi kita pasti kita tak tahu. Kalau dah setakat. Makan dulu. Okey, setakat kita nak ronda kita tak salah. Kita nak makan dulu.